Baru-baru ini, pelakon dan pengacara Elvira Loy 31 tahun mendedahkan fasa ibu bapanya berpisah memberi impak besar dalam kehidupannya. Bagaimanapun sebagai anak sulung, Elvira atau nama sebenarnya Nurul Elvira Loy Ahmad Sabri berkata dia perlu bangkit dan tidak boleh terlalu larut dalam emosi sedih. Katanya, pengalaman putus tunang pada 2018 juga antara episod hitam yang perlu diharungi. Menurut pelakon itu, tidak pernah bercerita pada sesiapa dan menjadi seorang yang kuat untuk melalui fasa ibu bapanya berpisah. Namun Elvira sedar banyak hikmah diterima menerusi episod hitam dan dia banyak menghabiskan masa di masjid. Oleh itu, dedah Elvira permulaan kerjanya sebagai pelakon bukan kerana minat, sebaliknya disebabkan ingin membantu ibunya, Filza Yusof, menambah pendapatan bagi menampung keperluan adik-beradik. Jelasnya lagi, sebenarnya tidak suka berlakon kerana perwatakannya yang introvert, tapi aku apabila melihat bidang lakonan boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Elvira Loy tabah menghadapi ujian dan terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.